فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ضربت خبائي على قبر وأنا أحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مانعة هي منجية تنجيه min azabil qabri. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendirikan khemahnya di atas sebuah kubur tanpa dia mengetahui bahawa ia adalah sebuah kubur. Jadi seorang sahabat Nabi dia berkemah atas kubur, tapi dia tak tahu tempat yang dia berkemah tu kubur, kan? Maka tiba-tiba dia mendengar seseorang dalam kubur itu membaca surah Tabarakalladzi. Kalau kita dengar mati lah kita, kan? Cabut lari lah, kan? Dia berkemah ke atas tanah tu, dia tak tahu bawah tu kubur. Maka bila dia berkemah kat situ, dia dengar orang bawah dalam tanah baca surah Tabarak sehingga selesai, hatta khatamaha. Lalu sahabat tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendirikan khemahku di atas sebuah kubur dan aku tidak tahu bahawa ia itu adalah kubur. Tiba-tiba aku mendengar seorang di dalamnya membaca surah Mulk sehingga selesai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surah itu ialah penghadang daripada azab. Surah itu ialah penyelamat dan surah itu menyelamatkan pembacanya daripada azab kubur. Rawahu Tirmizi. Jadi membaca surah Mulk secara konsisten, secara berterusan atau istiqamah setiap malam sebelum tidur adalah sunnah yang membawa manfaat yang besar di alam barzah. Kan alam barzah kita tak nampak macam mana, tapi Nabi beritahu siapa baca surah Mulk dia ada kebaikan. Dia masuk dalam kubur besok, alam barzah, apa yang dinamakan barzah? Barzah ni pemisah. Pemisah di antara dunia dan alam akhirat. Itu namanya barzah, kan? Kita berpisah. Maka kelebihan membaca surah Mulk, dia menjadi penghalang dan penyelamat, menunjukkan besarnya rahmat Allah kepada orang yang sentiasa berinteraksi dengan Quran. Orang yang sentiasa bermuamalah, berta'amul dengan Quran, maka Quran itu jadi penghalang dan penyelamat kepada dia dan merupakan rahmat yang besar dalam kehidupan. Maka surah Mulk mengandungi tema yang membina keimanan, kekuasaan Allah Ta'ala yang mutlak kepada alam. Tabarakalladzi biyadihil mulk, kan? Maha suci Allah Ta'ala, kan? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dia yang menciptakan, maknanya menciptakan sesuatu, kan? Biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di dalam tu ada ciptaan hidup dan mati. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ada cerita mati, cerita hidup sebagai ujian. Kesempurnaan ciptaan Allah Ta'ala, ancaman bagi orang kafir, galakkan supaya bertafakur pada hari kebangkitan. Maka seorang yang membaca dan menghayati surah ini akan mempunyai hati yang sentiasa ingat akan akhirat, sekaligus menjauhkan diri dari maksiat. Maka surah Mulk yang menjadi rutin dibaca setiap malam akan menjadi pemberi syafaat kepada pembaca, menghalangnya daripada azab kubur dan menyelamatkan dia daripada api neraka, bergantung kepada keikhlasan dan keimanan dia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan
Membiasakan diri membaca surah Mulk setiap malam bukan sekadar mengharap ganjaran, tapi itu sebagai latihan rohani yang menguatkan tauhid. Kerana dalam surah tu dia ada cerita tentang tauhid, ada cerita tentang menyuburkan rasa takut kepada Allah, kemudian serta mempersiapkan diri menghadapi alam kubur dan alam akhirat. Tu dalam surah Mulk. Jadi dengan sebab itu surah ni kita baca kerana dia menjadi sunnah Nabi SAW, kan? Baca sebelum daripada tidur. Belum daripada tidur kita baca. Mudah-mudahan dia jadi munjiat, kan? Dia jadi munjiat kepada kehidupan kita, jadi mani'at, ataupun menjadi sebagai apa ni tunjihi min azab, dari menyelamatkan daripada azab kubur. Jadi kita nak baca, kita pastikan bacaan itu mestilah dalam keadaan baik, baca betul, hurufnya, baca makhrajnya betul, supaya apa, kita dapat manfaat daripada bacaan kita, kan? Dia ada satu lagi, kalau kita baca surah Mulk ni, dia punya gandingannya ialah surah Al-Insan, surah As-Sajadah. Nabi baca 2 sekali. Baca surah Mulk, baca surah Sajadah. Itu dia punya bacaannya. Kalau nak buat amalan lah, kan? Tapi kalau tak boleh juga, bacalah surah Mulk. Tak boleh juga, tak payahlah baca. Tidur je lah, kan? Wallahu a'lam. Baca Sajadah dulu, ikut turutan. Okay? Lain? Baguslah tu. Mana kita sekarang ni membudayakan. Alhamdulillah, dengan mulanya masjid negeri ni, baca surah Mulk, banyak masjid yang ikut, kan? Alhamdulillah lah. Mana kita tunjukkan satu yang baik, mudah-mudahan yang menunjuk dapat pahala, kan? Kita mulakan baca surah Mulk. Orang lain ikut daripada ahli keluarga kita dapat pahala. Kita dah meninggal besok, dapatlah saham. Kerana kita menunjuk, siapa yang tunjuk satu perkara yang baik, kafa'ilih, dia akan dapat apa yang dia tunjukkan, kan? Berterusan pahala. Sedangkan dia dah tak buat dah, tapi orang lain buat, kerana tengok daripada apa yang dia buat, pahala besar, kan? Jadi nak baca surah Kahfi nampak panjang pula tak? Jadi buatlah, daripada tak ada baik ada, kan? Walaupun surah tu kita baca sedikit, kan? Banding lepas tak ada masalah. Dia baca sebelum tidur. Mana kalau kita tidur, takkan orang tidur lepas maghrib, kan? Tidur, Nabi melarang tidur lepas maghrib, kan? Tidur lepas isyak. Jadi baca dia sebelum daripada tidur. Mana kalau orang, contohnya orang semayang, orang bermusafir, dia semayang jamak takdim, lepas dalam maghrib, lepas solat isyak baca surah Mulk. Itu dia kerana dia jamak takdim bagi orang yang musafir. Tapi orang yang tak musafir, bacanya ialah sebelum daripada tidur. Tidak semestinya selepas isyak. Mana sebelum daripada tidur. Kalau kita tidur pukul 10, nak baca pukul 10 tak ada masalah, kan? Kita baca awal tu selepas daripada isyak, kan? Itu nanti kalau orang balik rumah dia tak baca dah, kan? Jadi itulah, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa zahaba humumina ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.